Tining. Wah, pukul berapa sekarang? 6:30 weh. Alamak. 6:30 pagi. Kembali lagi kepada RSA KT hari kedua part 1. Oh yes, kita orang bangun lambat. Itulah push email lagi sampai 2 pagi. Masalah korang tidur pukul 12 baru bangun 6:30 juga. Tapi nasib baik korang first mandi. Oi, cepatlah. Tak elok bazar ini. Sabar. Dekat Afrika sana tu mula dah. Plot twist, cikgu kita orang pun lambat sekali. Lepas habis solat, aku healing. Tengok Sunquick. Sunrise weh. Turun bawah, nak sarapan. Nasi lemak TO. Bukan nasi dagang. Berdekatan tempat kita orang makan tu ada satu kolam ni. Awalnya kita orang nak mandi, tapi cikgu tak bagi. Nanti aku cerita lagi pasal kolam ni. Dah habis dah nasi lemak ni. Dekat Afrika sana tu, mula dah naik bas. Hotel Pavilion. Atas sini dah kena sambut dengan voucher. Ikan koi. Betul lah ikan koi. Kita orang kena mewarna kanvas batik ni. Siapa lawa dia dapat hadiah. Ya, aku tahu aku pandai lukis, tapi bak ni aku tak pandai. Macam baju kelawar. Jalan-jalan ada kedai batik tu. Nak beli tapi tak mampu. Tonglah dapat beli. Raif, pos apa kau buat ni? Balik bas menuju muzium. Cringe. Dalam perjalanan cikgu umum pengumuman. Apa punya batik paling lawa? Iki menang. Dia dah pakai selendang apa entah. Muzium bapak besar, mak besar. First kali, jangan bawa botol masuk muzium. Kena minum bagi habis. Kita tak buat apa sangat buat kat muzium. Kita banyak ambil gambar. Macam sejarawan. Instead of kau belajar betul-betul dekat muzium tu. Ini kan habitat fans MU. Jaga sikit mulut tu. Aku pun fans MU tau. Tempat epik dan menjadi port untuk mengambil gambar. Best bila beli keychain. Murah sikit. Paris minta ambil gambar. Paris, lepas kau aku naik bas. Secara randomnya aku terliur tengok makanan gerai kat luar tempat henti bas tu. Menuju Masjid Kristal. Kalau kita rajin sebenarnya kita boleh jalan kaki. Dalam 2,5 kilometer gitu, setengah jam ambil masa. Tapi tak apalah, bas baik hati. Tolong hantar kita orang pergi sana. Kagumnya saya di sini dengan Masjid Kristal. Masjid ni ada aura. Ambil gambar Zwil. Aku je lah yang ambil gambar. Silap-silap kau kahwin pun aku jadi fotografer. Kita orang solat dalam tu. Jalan-jalan jap sebelum balik. Tengok-tengok je. TERENGGANU. Terengganu. Baru betul. Dekat Afrika sana tu mula dah. Aku nak boleh date one kopok ni. Tapi aku rasa boleh je beli dekat Pasar Payang. Balik bas. Ada isu sikit sebelum balik tu. Ada seorang tak masuk lagi ni. Ramai yang dah cuba call dia, tak angkat. Sekali Paris datang kata handphone aku silent tu. Lapar lah weh. Dekat Afrika sana tu tak elok lah. On the way pergi makan. Semua turun. Demi sepinggan nasi. Bukan sesuai nasi. Kau kat rumah sesuai nasi ke sehari? Nak cakap apa pasal aku punya kan? Aku punya lebih kurang RM5 je. Tengok Ais. Wedding untuk climax dekat kedai makan ni. YB. Nasi dia tu besar gerabak. Lepas tu pula kat resit tulis nasi separuh. Kemustahilan apakah ini? Arsenal pun boleh menang EPL macam ni. Lah, nasi aku sikit je. Tapi harga dekat dengan RM10. Nasi YB ni lagi murah daripada kita orang punya semeja ni. YB dapat diskaun birthday kot. Lepas makan kita nak pergi seberang kedai tu. Ada gerai kopi dan sebelah dia ada kedai jual keropok. Dia je lah beli kopi. Aku je tak. Sepatutnya aku beli keropok dekat Pasar Payang. Malangnya aku terbeli dekat kedai tu juga. Lah, kat Pasar Payang pun ada jual keropok juga. Dah. Kita orang balik bas. Menuju destination seterusnya. Sorry, tapi climax untuk video ni ada kat hujung video ni. Ustaz Azhar Idrus. Aku jumpa dia. Adakah ini pertemuan epik dalam sejarah umat manusia? Macam ni. Kita dalam bas tengah on the way nak pergi satu tempat ni. Lepas tu ada orang kecoh. Ustaz Azhar Idrus. Bala belaka jenguk video dia. Ustaz. Driver bus horn kat dia. Respect kat dia sebab driver bus kita India Hindu. Malangnya aku terpaksa cut sampai sini je. Pak yang aku berhenti tu dalam pukul 3 ke 4 gitu. Part 2 nanti aku akan cerita dari 3-4 petang tu sampai pukul 1 pagi esoknya. So itu je untuk separuh hari kedua. Stay tuned. Lagi separuh hari kedua pula. Stesen berikutnya Pasar Payang. Next station Payang Market. Dekat Afrika sana tu diam. Sorry lah guys, lama sangat buat video ni. Lah saya upload video biasa tu dah dekat sebulan lebih dah. Rasanya sibuk kot. Yalah, tahun depan saya nak SPM.
Mungkin saya akan start jarang dah upload video tahun depan. Oh ya, ada lagi part 2. Hari kedua ni ada climax punya best. Lepas ni kita ada sambut birthday seorang ni. Jadi saya korang stay tune ya. Kalau rajin saya akan terus upload part kedua, hari kedua. Apa pun stay tune. Goodbye. Assalamualaikum.